Hari ini projek pasu nutriport tanaman terung, yang mana preparation aku adalah seperti benang mop ataupun tali mop yang kita beli dekat kedai pasar raya. Kita gunting ya, gunting begini, lebih kurang 3 atau 4 benang. Kemudian benang ini hendaklah dicantum 2 begini ya. Kemudian kita prepare kokopit yang kita beli daripada kedai nursery. Kemudian kita masukkan benang yang kita ikat tadi ke dalam lubang pasu nutriport yang mana kita beli dekat kedai Eco. Harga dalam RM RM2.60. Sepasang dalam RM5.20 lah. Okey, kita masukkan benang untuk memudahkan pengaliran air baja ya. Kemudian kita masukkan kokopit ya ke dalam pasu nutriport ni. Masuk sedikit demi sedikit ya. Begitu. Nanti kita ikatkan benang-benang daripada tali mop itu ya. Buat begitu, cantum, supaya nanti apabila kita masukkan air baja AB, ianya dapat menyerap dengan baik. Kemudian masukkan anak benih terung yang kita semai, lebih kurang 30 hari ya, 30 hari. Pastikan akar anak terung itu ditutupi oleh benang mop tersebut ya, supaya nanti senang pembesaran akar itu akan tumbuh di dalam pasu nutriport tersebut. Kemudian selepas itu, setelah ia yang telah ditutupi oleh semua benang itu, masukkan sedikit demi sedikit ya kokopit tadi. Tutup keseluruhan bahagian benang tersebut begini. Dan selepas ini boleh buat proses penyiraman ya, penyiraman baja AB, dan nanti saya akan update bagaimana pembesaran pokok terung yang saya tanam dalam pasu nutriport. Okey, bye. Jangan lupa subscribe YouTube Kebun Acah-Acah.